Assalamualaikum Dok, saya nak tanya Dok satu soalan ni untuk Dok ulas. Okey, baru ni MSC ada buat statement kata nak keluar pada gabungan komponen BN. Dan Yang Amat Berhormat Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pun ada kata yang nak keluar, silakan keluar. Tapi saya terperasan dalam satu video open house di Pabali. Saya tengok pimpinan MSC tu tak ada pun panggil Zahid, tak ada pun panggil pimpinan kerajaan. Yang ada dalam video tu pimpinan pembangkang. Boleh Doktor ulaskan sikit apa sebenarnya yang berlaku ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aizat yang bagi soalan cepu emas. Soalan dia tentang MIC baru-baru ni kita faham apa yang berlaku, kebelut yang berlaku dalam MIC. MIC menunjukkan bahawa dia benci pada, dia bukan benci lah, dia tuduh macam-macam lah, Zahid ni penipu lah, MIC ni dia pergilah berjumpa ni, dia tak jemput lah Presiden, dia tak jemput lah PM dalam Pavali. Tak kira lah, bagi saya ini semua sinetron Tamil lah, drama Tamil. Kalau tak, politik ni adalah sinetron drama Tamil. Dan baru-baru ni dia nak U-turn pula, nak kata BN bagus, tak bagus. Barisan Nasional telah membawa kejayaan kepada negara ni dalam tempoh 50 tahun. Kadang-kadang tak gentle lagi tersebut cerita dapur pergi cerita kat luar, tak cantik. Bagi saya bagi tahulah MIC sebagai sebuah parti yang sejak kemerdekaan di dulu zaman kita panggil Perikatan, dan dia harus bertindak matang. Sebenarnya yang nak main acah-acah ni, tak dapat mainan ni, konon-konon nak mengugut Barisan Nasional ini, bukan awak salah orang lah. Saya terpaksa memuji Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, seorang yang berjiwa besar, seorang yang cool, seorang yang matang, seorang yang tidak melata. Walau apa diperkatakan tentang Barisan Nasional, apa diperkatakan, apa yang diperlakukan oleh MIC kepada beliau, saya rasa ini saya dapat pandangan daripada akar umbi lah, bahawa sebenarnya orang India sayang pada Barisan Nasional. Di Johor saya ambil contoh, MIC Johor ni dia sayang, dia nak bersama Barisan Nasional. Saya ingat ini dia adalah unsur-unsur Wagner Sewaran ni, saya ingat ada unsur-unsur DNA pengkhianat dalam diri mereka. So saya nak dalam AGM yang baru ni, walaupun tak jemput Zahid, kau nak jemput siapa kau jemputlah, kau jemputlah hero Hindustan sekalipun lah, saya tak kisah. Bagi saya Barisan Nasional kena bersatu hati. Dan kalau saya jadi Perdana Menteri Zahid Hamidi sekarang ni, saya nak melakukan satu transformasi besar dalam Barisan Nasional, ialah membuat satu EGM Barisan Nasional untuk dibuka Barisan Nasional kepada the friends of Barisan Nasional. Ambil sebab banyak parti yang ada dalam tu, tak kira lah, kerana MIC berkelakuan tidak senonoh. Dan saya nak cadangkan supaya MIC tidak dicalonkan dalam PRU, terutamanya Wagner Sewaran dan juga mereka-mereka sekongkol. Saya tak kata semua dan kita hadkan limit, tak guna taruh 10 kalah 10 menang 1. So bagi saya ini harus menjadi kesimpulan yang baik bahawa Barisan Nasional itu kukuh, kuat. Dan tiba-tiba sekarang nak U-turn, nak kata itu baik, yana deh, pora lah deh. Saya sebagai pemimpin lama, walaupun saya tak ada jawatan tinggi, saya matang untuk memikirkan bahawa MIC berkelakuan seperti kanak-kanak yang tak dapat mainan, tak dapat susu, tak dapat puting. So bagi saya kita harus menangani masalah ni, dan ini satu amaran supaya kali ini kita harus berhati-hati. Kita nak Barisan Nasional sebagai satu badan yang mempunyai pemimpin dan juga ahli anggota yang taat dan setia pada parti, pada Barisan Nasional, pada Datuk Zahid Hamidi. Ni tengah marah ni. Happy Deepavali, Yanake Vanakkam, Yana Dai Poda Chit. Bye bye.